pembukaan yang agak sedih jugalah untuk tahun 2026 ini. Sebab yo, what's up YouTube, apa khabar bro? Ini video pertama di tahun 2026 ya. Kita bersiaran di kedai mamak yang berada di Kelana Jaya, Damansara. Isu panas 2026 baru melangkah saja ke tahun baru walaupun bukan tahun kita, tapi ikut kalender lah kita nak buat macam mana, bukannya tahun hijrahnya, ikut kalender masalah kan. Jadi kita jangan nak sambut sangat lah perayaan-perayaan yang tak kena-mena dengan kita kan. Pembukaan yang agak sedih jugalah untuk tahun 2026 ini. Sebab saya baru dapat info, bukan info Roblox tapi info ada yang menggunakan nama abang modal. Bila ada member post tanya, ini abang modal ke? Tetapi saya cakap bukan. Sebab ada orang lain yang pakai nama abang modal sama, nama sama, tapi dia punya karakter lain. Daripada abang modal yang baru ni, daripada TT daripada TT, tapi bukan saya, bukan abang modal bukan saya, namanya sama. So dia orang ingat, member ingat itu abang modal lah. Lepas tu dia orang tanya, tapi dalam video tu dia tak tunjuk muka pun, sekadar nama je lah. Tapi follower dia banyak lah. Bila follower banyak ni, maknanya kalau member tu baru tahu abang modal ada lain orang modal, tapi dia kenal abang modal dulu. So maknanya apa? Maknanya abang modal saya dululah yang pakai nama tu. Saya dulu, bukan sekarang, dulu saya dulu yang pakai nama tu. So orang lain nak pakai nama tu, so dia ingat konon-konon dia lah yang pakai nama tu dulu. So dia tak terfikir pun ada orang lain dah pakai dulu nama tu. So dia pun pakai. Bila dia pakai, betul dia baru perasan ada orang pakai nama tu. So dia ingat dia lah yang pakai dulu lah, padahal orang pakai dah lama lah. Cuma saya tak popular je lah. Tapi tak apalah, saya akan kena daftar je lah nama ni. Takut kalau dia daftar, so saya tak boleh pakai nama ni. So bila saya daftar dulu, so saya boleh pakai nama ni lah. Tapi kalau dia nak pakai, letak dia lah. Itu je lah risikonya pun. Kalau bila dia ada daftar, kena dia nak saman kan. So saya tak boleh pakai lah nama ni. So rugilah. Memang rugilah sebab saya yang pakai dulu nama ni. Mau tak nak kena daftar lah. Daftar tu beratus juga lah, 300-400 juga lah. Makan modal juga lah. Memang nak kena makin modal lah lepas ni. Okay, habis cerita pasal tu, kita pasal 2026 ni, saya akan lebih banyak membuat podcast. Mungkin tajuk-tajuknya seperti sembang air kosong ke apa, sembang seram ke. Tengok member-member yang sudi nak join, boleh join saja. Yang tepi yang kita sembang pasal kerjaya apa, pelakon ke apa ke kan. Boleh Roger dan Roger. Mungkin ada video-video lawak yang tak perlu lawak kan. Mungkin saya ajak siapa yang selalu saya panggil lah, macam Hafiz-Sata ke, Lizard ke. Tengoklah kalau dia orang free kan. Siapa Dizam ke, boleh buat video lawak-lawak. Lagi satu saya nak 2026 ni kan, nak buat filem. Berangan nak buat filem. Bukan berangan lah, memang nak buat filem pun. Dalam tak banyak pun, dalam 30 scene je. 30 scene dalam 2-3 hari ke lah. Makan modal ke lah tu. Tapi saya akan buat jugalah.
Mungkin tayang kat mana saya tak tahu lagi, takkan panggung makan modal lah. Kita tayang dulu kecil dekat YouTube ke, TT ke, Netflix jauh sekali lah. Kita buat dulu kita yang senang-senang kan, kita lawak ke, kita seram trailer kan, macam Raja Azri buat kan, macam blok 404 camp 505, apa lagi rumah 740 kan. Kita buat gaya-gaya macam tu lah. Simple je, tak payah nak serius-serius sangat. Lepas tu bila ada modal sikit baru kita buat filem betul, kita tayang kat panggung tu. Memang cerita nak buat bila pun, cuma masanya tak ada lagi kesempayan lagi lah. Mungkin modal tak ada. Selalunya modal lah, cerita ada, skrip banyak, nak shoot tu boleh, tapi memerlukan modal jugalah. Nak panggil pelakon-pelakon tu kan, nak panggil air Leo mesti dia bagi makan lah, nak bayar sewa ni dan sebagainya lah. Itu cost juga tu, modal tu, makan modal kat tu. Itu buat filem lah. Habis filem, lepas tu mungkin saya akan buat lagu lah. Buat lagu sendirilah. Lagu sendiri, suara pun dah sumbang mambang ni, baru dah tua-tua ni baru nak buat lagu kan. Mungkin kita akan shoot video klip, buat lagu, kita akan post ke YouTube. Nanti boleh tengok lah ramai-ramai lagu. Ada dah lagu 2-3 lagu dah buat dah, tapi nak rekod tu tak ada masa. Bila nak shoot, bila nak rakam lagu pun tak tahu. Nak rakam tu kena berlatih tu. Bila latih lancar baru boleh rakam. Bila rakam baru boleh post. Ini latihan pun kurang, tak buat latihan, macam mana nak lagu tu nak sedap kan. Kalau lagu tu sedap kena buat latihan. Kalau buat cincai memang tak sedap lah, memang kelaut je dia. So kita kena buat lagu. Nombor 2 lagu balada, lagu hip hop, semua sekali lah. Kemudian saya akan buat mungkin dengar pun macam ya ke, macam awak ke dia, mungkin orang gelak lah. Mungkin saya akan buat stand up comedy lah. Masih stand up comedy pun masih nervous lagi ni. Mau tak nervous nak cakap dengan depan orang ramai kan. Ini cakap depan video tak ada orang ni boleh lah kan. Nak cakap depan ramai orang dengan nervous lagi, tangan lah terketar kan. Ni ketar dia betul ni, bukan AI kan. Tahu tak AI tu apa? Kalau perempuan ni dia cakap I love you. Saya dah plan, dah tulis apa sikit bahan lah untuk stand up comedy ni. Mungkin saya buat dalam 1-2 minit dulu lah. Mungkin tengok ada respon, boleh pergi ke tak boleh pergi, lawak ke tak lawak. Ini macam 50-50 lagi lah, sama ada akan buat ke tak buat je. Tapi saya akan buat lah bersungguh-sungguh, tapi ikut tahap cabaran lah. Mungkin saya bukan berani sangat nak berhadapan dengan orang ramai, so kena beranikan diri lah. Tu salah satu faktor juga lah, keyakinan diri tu masih kurang. So nak buat video tu pun masih kucing kacil lagi. Stand up comedy. Kemudian banyaklah video saya akan buat. Itu pun kalau rajin lah. Kalau malas, saya buat video pendek-pendek lah, short lah, rakam jalan raya, orang balik sembahyang, post. Itulah kalau rajin. Itu pun malas juga lah tu. Hari satu kalau tengok video dekat TikTok pula, saya tengok video abang modal dekat YouTube ni, iklan kan, tak payah, janganlah skip.
Itu maksudnya support abang modal. Bila tengok iklan tu adalah income. Kalau korang tengok iklan, tengok video abang modal, memang tengok tu memang korang support, tapi support tu tak cukup kalau korang tak tengok iklan. Bila iklan di video abang modal tu korang tengok lah sekejap. Tengok sekejap je, maknanya korang support lah. Mestinya korang tengok video tapi tak tengok iklan, korang support, tak cukup, tak dapat apa. Korang dapat terhibur je lah. Itu pun kalau terhibur. Korang bila keluar iklan tu, kat iklan abang modal kan, korang tengok lah sekejap, layan sekejap. Kat TV korang boleh tengok iklan, takkan kat YouTube abang modal korang tak tengok. Janganlah skip, memang ada butang skip tu, tengok lah sekejap. Tanda support, tengok iklan tanda support. So dah ada lah income sikit. Bila ada income, boleh lah duit belanja makan sikit setahun sekali, jadilah. Kalau banyak video tu, boleh lah buat modal jalan-jalan, buat video lagi kan. Itulah, pada banyak member ni kan. Jangan lupa support iklan. Okay, apa plan kita 2016 ni, kita repeat balik. Okay, nombor 1 podcast, nombor 2 buat filem, nombor 3 buat lagu, nombor 4 stand up komedi. Satu lagi video lawak-lawak. 5 banyak pun 5 tu, tak banyak pun 5, tapi 5 tu macam berat lah nak buat. Adakah tercapai untuk tahun 2026 ni? Okay, sama-sama kita nantikan. Jangan lupa support abang modal, support abang modal. Sekian, jumpa lagi. Selamat menonton video-video abang modal. Bila seorang ni dia macam okey sikit lah. Kalau dia cakap depan orang ramai, biar bisa. Dia tak semestinya depan video kau boleh buat. Bila kat atas pentas ke depan orang ramai kan, jadi jam lah. Jam. Itulah. Okay, selamat malam dan jumpa lagi. Bye bye.